Guys, sekali lagi saya berada di TRK Kintup, Kampung Tikolod, Tambunan ya. Okey, last saya berada di sini lebih kurang 2 tahun lalu. Dan hari ini kita akan cuba meninjau sekali lagi ya. Adakah terdapat perubahan di sini ya? Okey, dia TRK Kampung Tikolod, Tambunan. TRK ialah Taman Rekreasi Kintup. Saya notis ada beberapa perubahan, terutamanya penambahan chalet ya. Dalam masa 2 tahun sahaja. Kita cuba naik jambatan gantung ini dulu guys. Jambatan gantung ini 2 tahun lalu tidak perasan lah pula ada jambatan gantung ini ya. Diperbuat daripada, memang tahan lah. Ini besi ke apa ni? Dulu kayu, dia ada tambah besi ya. Nampak tegap dan tahan lama. Ini dia. Oi, oi, oi. Op, op. Slow, slow. Wih, nah. Hari ini hari Rabu, hari weekdays. So pengunjung pun tidak ramai sangat ya. Sebab hari bekerja. Biasanya pada hari hujung minggu atau hari cuti, public holiday, ini penuh dengan pengunjung. Oh, begini rupanya keadaan di sini nih. Wih, jambatan ini kuat goyang guys, kuat goyang. Berhati-hati. Wih, nah ini kebun orang ya. Tak tahu apa yang diorang sedang tanam. Tapi biasanya kebun macam ini ditanam dengan padi bukit atau kelapa sawit atau halia ya. Sebab di sini Kampung Tikolod ini adalah merupakan satu kawasan yang pusat penanaman halia di Tambunan ya. Halia dia yang berkualiti tinggi dan diekspor atau dibekalkan ke seluruh Malaysia rasanya. Sebab jenis halia di sini adalah halia yang berkualiti tinggi ya. Oops. Relax. Oops. Buat goyang guys. Goyang. No. Ya, kuat goyang guys. Bahaya nih. Bahaya. Relax. Okey, kita bermula di jambatan gantung. Ada berapa chalet di sini? Nanti kita kira ya. Saya rasa kanak-kanak susah nak lalu jambatan ni. Sebab silap sikit Nah. Lubang. Ada dawai rambat tapi banyak lubang juga Kalau tak hati-hati ya mesti kena harap pada pihak yang berwajib buat penambahbaikan. Okay.
saiz kecil, ada saiz sederhana, dan ada saiz besar. Sewa dia berapa? Kalau yang ini besar nih dia RM30, 30 menit kalau di sini, tapi ada juga trail day di atas. Oh, okey. So 30 minit RM30 lah. Ya, Yang kecil sama saja. sama saja. Tapi ini boleh apalah double ride. Untuk 2 orang Ya. Oh, okey. 30 minutes RM30. Kalau 1 jam RM60. Okey. Ada trail juga di Ada trail di sini ya. Okey, okey. Ini baru lagi ya perkhidmatan dia ni, dia punya ni sewaan ni kan. Dulu tiada. ya, baru. Ha. Okey, round-round dulu ya. Oke. Dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang ada 8 chalet dan ada yang baru sana. Onsoy. Tandas pun mantap ya sekarang. Saya rasa ini baru. Ini yang lama ya. Bersih. Ini baru Dewan ni. Mungkin dalam belum sampai setahun boleh barbecue. Dan ini dia punya aktiviti utama di sini, yaitu bermandi manda. Kedalaman dia just nice lah. Tidak dalam, tidak cetek. Untuk anak-anak pun boleh ya. Cuma baby-baby macam ni kena jaga sikit. 1, 2, 3. Dulu ada ikan ikan kelah di sini. Masih ada lagi ke? Ini pun ada. Kamu start di mana sana? Kamu start di mana? Atas? Oh, dekat jambatan. Woi, nah mantap ya. Macam ikan pun sudah tiada. Ini sepatutnya tagal ya. Tagal tu macam ikan tidak boleh diambil dari sini lah. Tapi dulu macam banyak ikan sini. Sekarang tiada sudah. Mungkin sudah lari sebab aktiviti air di sini sangat aktif ya. Ini pasang camp sendiri pun boleh. Sebab ini memang campsite guys. Boleh bawa karaoke set. Boleh dapat karaoke di sini. Dia. Ramai.
inilah dia aktiviti di tepi sungai di sini. Ini chalet ya di belakang dia. Hari weekdays tidak berapa ramai sangat pengunjung ya, sebab orang bersekolah, budak-budak bersekolah, bekerja, jadi pengunjung kurang lah. Jadi tempat ni sebenarnya boleh kita buat apa-apa aktiviti ya, macam aktiviti hari keluarga, hari jadi, rasanya untuk perkawinan pun boleh ya. Boleh pasang kanopi besar di sini. Harta pengunjung semua kebanyakan yang 4x4 guys. So guys, itulah dia update terkini TRK Kintup ya, Kampung Tikelon Tambunan untuk tahun 2026. So ada masa lagi lain kali kita akan cuba update, sebab saya percaya tempat ini akan sentiasa di-upgrade ya, dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana menonton Gaban Channel. Kami sangat hargai setiap sokongan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.